Duit SARA 2026 korang dah habis, tak perlu risau. Minggu hadapan hari Rabu, bayaran seterusnya SARA 2026 bakal dilakukan, bakal dimasukkan ke dalam MyCard penerima yang berkelayakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Ebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Minggu hadapan, pejam celik, sekejap saja bayaran seterusnya untuk SARA 2026 bakal dilakukan 1 hari bulan 7 seperti yang dijadualkan. Setiap 1 hari bulan bayaran SARA 2026, SARA bulanan bakal dilakukan. Jadi minggu hadapan, hari Rabu 1 hari bulan 7, anda akan mula melihat bayaran amount baru bakal dimasukkan ke dalam MyCard anda untuk bayaran bagi bulan ke-7. Untuk rujukan, untuk rekod, bagi mereka yang mungkin masih tidak mengetahui untuk kategori isi rumah yang berada dalam data e-Kasih sebagai miskin ataupun miskin tegar, bakal menerima RM200. Kemudian selain daripada itu, yang lulus STR 2026 atas kategori isi rumah bakal menerima RM100. Untuk warga emas tanpa pasangan yang berada dalam data e-Kasih sebagai miskin ataupun miskin tegar bakal menerima RM150. Selain daripada itu, RM50. Untuk bujang 21 ke 59 tahun bakal menerima RM100 untuk yang berada dalam data e-Kasih sebagai miskin ataupun miskin tegar. Selain daripada itu, RM50. Dan amount ini konsisten setiap bulan, bakal diterima pada 1 hari bulan setiap bulan. Bermakna selepas 1 hari bulan 7 ini, bayaran seterusnya 1 hari bulan 8, 1 hari bulan 9, 1 hari bulan 10, 1 hari bulan 11 dan bayaran terakhir 1 hari bulan 12 2026. Dan harus diingatkan pada 1 hari bulan 7 hari Rabu minggu hadapan ini juga, bersama-sama dengan bayaran yang bakal dilakukan ini, akan ada kategori-kategori tertentu yang bakal menerima amount yang baru. Bermakna sebagai contoh, isi rumah ada yang bakal menerima daripada RM100 ke RM200, untuk warga emas tanpa pasangan daripada RM50 ke RM150, dan bujang 21 ke 59 tahun daripada RM50 ke RM100. Ini adalah kategori ataupun mereka yang pada semakan 30 hari bulan April menunjukkan mereka dah berada dalam e-Kasih sebagai miskin atau miskin tegar. Sebelum itu, nama mereka tidak berada dalam data e-Kasih ataupun berada dalam data e-Kasih tapi tidak disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar. Jadi mereka ini yang dikenal pasti pada 30 hari bulan April ini bakal menerima amount yang baru pada 1 hari bulan 7 pada hari Rabu minggu harapan. Dan semakan berikutnya bagi mereka yang tidak mengetahui bakal dilakukan, semakan berikutnya dalam platform e-Kasih pada 20 hari bulan Julai nanti, yang mana mereka ini pula kalau baru disahkan sebagai miskin ataupun miskin tegar, pada 1 hari bulan 8 nanti bakal menerima amount untuk SARA e-Kasih pula. Jadi semakan secara berperingkat ini memang telah pun dilakukan secara berkala mengikut jadual yang telah pun dikeluarkan awal-awal sebelum ini. Dan bagi mereka yang mungkin masih lagi tertanya-tanya baki dalam MyCard itu boleh dibawa ke hadapan ataupun tidak, boleh, jawapannya tidak perlu risau. Seperti yang dah banyak kali diterangkan, baki dalam MyCard anda itu adalah baki terkumpul, akan sentiasa dibawa ke bulan hadapan, hanya perlu habiskan sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2026. Dan untuk menyemak berkaitan dengan baki terkumpul, tarikh mula program, tarikh berakhirnya program dan sebagainya, anda boleh pergi ke sara.gov.my ataupun melalui aplikasi MyKasih. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.